Assalamualaikum you all. Hari ni Cik Mala pakai tudung bersimpul. Ini adalah simbolik pada arwah cikgu English Cik Mala. Bila dia datang kelas, dia akan simpulkan dia punya selendang tu. So sangat cantik orang dia. Nama dia arwah Cikgu Zaitun. Sama-samalah kita dekatkan Al-Fatihah nanti kat dia ya. Alright. Okey, seterusnya Cik Mara nak cerita pasal para bila tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan. Mak dengan pak dia tak ada. So bahagian tu pergi kepada adik-beradik dia lah kan. So bermakna kita jangan nak cakap kita bagi sama rata. Sebenarnya bila kita kira-kira balik, bahagian isteri tu akan dapat lebih daripada adik-beradik dia. Tapi kalau anak perempuan tu, dia akan dapat setengah lah kan. Setengah daripada harta tu. So dia punya calculation dia umpama 100,000. So bermakna anak perempuan dia akan dapat 50,000 lah, sebab separuh kan. Dan isteri dia akan dapat 1/8, 12,500. Dan the balance tu akan bahagilah dengan berapa orang adik-beradik dia. Wah, sudah datang itu Mr. K-pop. Dia bawa apa agak-agaknya tu kan. Okey. Alright, seterusnya contoh ni ada 2 big brother dan 3 sisters. Alright. So bermakna 100,000 tolak 12,500 tolak dengan 50,000. Maka the balance dia dalam berapa ya? Dalam 65 dalam 47,500 tu kita divide by 7. So bermakna sebab big brother akan dapat 4 bahagian, sister akan dapat 3 lah. 3 bahagian.